Harga pun okey. Setelah kita dah pergi Biru-Biru Island minum petang, kita pergi Merah-Merah untuk dinner. Ini apa? Jadi apa ni? Jadi apa ni? Jadi apa ni? Jadi apa ni? Aduh. Jadi apa ni? Potong udang semua nak ke? Ha? Pancing ah, mancing. Ikan je ada. Belum mancing ah. Ikan je ada. A few inches later. Kalau korang tak tahu nak makan seafood kan, ikan apa semua kan, datang sini. Kau tengok kedai ni pun kau dah tahu premium, cantik gila. Nampak cantik gila. Kedai ni baru buka 2 minggu. Patut tahun lepas tak ada ni. Nama dia Merah-Merah. Ni macam Chinese style. Meja Chinese pasal macam ramai-ramai orang senang sikit. Senang sikit kan. So ini boleh pusing. Ah, sudah taman ke itu pula. A few moments later. Dinner guys. Ini ayah aku Mat. Apa rasa mama datang sini? Sangat cantik. Semak. Best tak? Best? Best. Ni abang aku terbiasa dengan vlog dia. Makan nasi, makan nasi. Jom. Jom makan jom. Udah penuh ni je bau ngam. Mana aja kamu makan. 12 seconds later. Harga pun okey. So kita dah kenyang. Let's go, kita tengok malam ni kita gimana. Ciao.